Dan bercakap tentang Tahun Baharu Cina, tahukah anda amalan memberi e-hongpao atau duit hongpao secara elektronik kini semakin diamalkan lebih ramai orang. Demikian menurut bank seperti OCBC dan UOB. Berdasarkan trend ini, pemberian duit Hari Raya Aidilfitri juga mungkin mengalami trend serupa pada masa depan. Malah semasa Tahun Baharu Cina sekarang ini, lebih ramai warga emas juga memanfaatkan khidmat online untuk mengagihkan hongpao dalam bentuk digital. OCBC misalnya menyaksikan tambahan 60% e-hongpao dihantar pada 2 hari pertama Tahun Baharu Cina berbanding tahun lalu. Jumlah wang yang diberikan dalam sampul merah digital itu juga naik 3 kali ganda. Menurut Ketua Perniagaan Digital OCBC, jumlah warga emas yang mengagihkan e-hongpao naik 40% dari tahun ke tahun antara 2024 hingga 2025. Kebanyakan daripada mereka melakukannya buat kali pertama. UOB juga mendapati trend serupa. Tahun lalu, UOB menyaksikan kenaikan 20% pada transaksi e-hongpao. Jumlah wang yang dipindahkan juga melonjak 50%.